Lepas. Okay guys, so kita orang ada decide satu keputusan yang sangat pelik. So kita nak pergi kayak dekat Marina Manjung Perak. So kami terus ke sana, kami check in. So malam tu kita buat ni lah, aktiviti yang faedah. Untuk sebelah pagi kita terus ambil umpan hidup, kita pergi breakfast, lepas tu kita luncur terus pergi ke tempat kayak turun lah. So kami dah deal terus semua. Sampai je ke tempat spot, tengok semua kayak semua dah siap. Aku mau atas ni, sini ni. Dekat depan kawasan depan tu banyak ni. So lepas dapat tips daripada band solo, kami terus gerak lah luncur pergi ke laut. Aduh, kena tolak lah, tolak terus masuk. So kita start mancing lah. So disebabkan kami first time, kami menggunakan teknik Apollo. So kita saksikan hasil-hasilnya. Dah tak rupa payung lah aku tengok. So ini first strike aku. So kita saksikan semua strike yang ada dekat dalam video ni. Ada anak GT. Oi, kerapu. Dapat sotong. Sotong kurita berapa sekor? Ikan belacak. Ikan sajan. Tak boros. Tak baru. No, yang ni kena gari. Oh, ikan duri pula. So air agak berarus. So bila berarus ni kita kena kerap kayu lah. So bila kerap kayu ni faham lah, dia punya lapar tu. Kita makan tu. Bismillah. So kiranya inilah strike yang sangat menyadiskan. Okay, korang boleh tengok sampai habis apa yang jadi kan. Aku tak tahu ikan apa. Bos banget. Oh, baji. Ikan baji oh, ikan baji. Bapak besar. Betul. Ingat. Lepas. So hari ni dia agak berarus. So memang penat gila lah mengayuh. So kami decide untuk pergi ke tepi pantai. So kita nak rehat lah. Rehat dulu. So lepas healing apa semua tu, kami decide nak pergi mancing dekat batu-batu tu je lah.
tengok apa ikan ada. So kebanyakan ikan yang ada dekat sini ikan bolos lah, ikan bolos banyak. Ada angler berat ni. Ni dia. Hasil yang guys. Tahan lah. So hari pun dah petang, kita decide untuk balik lah. So ni hasil kita hari ni. Boleh lah, dia tak ada kan, first time kan. So second time nanti kita try lah main jig pula kan. So kita gerak dulu, terus balik. Okay, so jangan lupa kita kena angkat kita punya kipas ni, nanti sangkut dekat pasir. Dah penat mengayuh, ayuh kita mendayung pula. Okay, kita dayung slow lah sampailah tepi. Lepas tu dah siap sampai atas, kena angkat, lepas tu kita gerak balik.